Sebelum anda nak membelanjakan harta pencarian anda, iaitu duit anda, RM80, RM150, ada yang sampai RM300, ada yang lebih. Untuk running event yang anda akan join nanti, saya akan share tips-tips atau ciri-ciri penting running event, especially dekat Malaysia, yang red flag. Jadi, kita tak nak duit anda membazir, kita tak nak anda merentan atau anda tak puas hati selepas event, atau pelbagai masalah hingga menyebabkan keselamatan nyawa. Jadi anda kena tahu running event yang red flag, especially dekat Malaysia. Jadi anda kena tonton video yang sangat menarik kali ini. Satu lagi video deep chill, santai dalam deep chill. Tapi bagaimanapun, seperti biasa, bak kata sahabat saya dari Ringlet, Cameron Highland Pahang. Lama tak ke Cameron Highland. Tapi siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, don't wait long. Subscribe. Yeza, and thank you. Many tic-tacs later. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Al-Rumi Channel. Macam biasa, akibat kesibukan kerja dan family, saya sangat slow down di media sosial, tetapi saya try curi masa untuk buat sharing yang sangat menarik untuk kita santai hujung minggu kali ini, okay? Saya masih dapat jemputan datang event, preview, launching brand, dan untuk review beberapa yang try approach, tapi banyak sangat yang saya tolak. Jadi antara yang saya tolak adalah running event. Saya masih dapat jemputan untuk menyertai running event, tapi banyak saya tolak sebab saya dah off season. Dan bila off season ni maknanya tak ada event lah. As much as cakap orang putih as much as saya rasa running event tu penting, tetapi penting juga untuk awareness atau kesedaran bakal pelari, bakal peserta running event untuk mengetahui running event red flag, supaya perkara-perkara yang saya nyatakan mula-mula tadi tak berlaku lah. Okay, kita tak nak terhantuk baru tengadah. Tetapi kalau anda tengok senario tahun ni, ada banyak, dia dah makin meningkat. Running event yang agak hauk tahun ni. Saya sendiri baru buat video baru-baru ni. Anda boleh tonton link kat bawah ni. Maybe, ini saya punya pemerhatian dan analisis, apabila jumlah, ratio running event dah semakin banyak, kualiti tak dapat dikawal. Maksud dia, running event organizer yang sedia ada ni, dia tentu akan buat running event yang dia biasa buat setiap tahun. Tapi muncul running organizer baru yang nak bukan mengaut lah, untuk menyelam dalam keadaan kesibukan, kegairahan, ramai runner baru yang semakin excited untuk masuk running event. Jadi, sekarang saya nak share beberapa ciri-ciri penting running event tu bakal red flag. Kena ingat, red flag ni maksud dia alert, alarming. Maknanya, dia dalam keadaan yang anda harus berhati-hati dan kalau boleh dihindari. Okay? Tak bermaksud saya tak nak menggalakkan anda masuk running event. Saya sendiri masih memerlukan running event, tetapi keadaan saya berbeza. Tetapi jika anda nak masuk, okay, ciri-ciri yang paling penting sekali, nombor 1, event dan organizer yang tiba-tiba muncul. Dahlah dia tiba-tiba muncul. Paling menyeramkan, dia dahlah tiba-tiba muncul. Tak ada track record. Kalau ada pun sebelum ni, maknanya company tu maybe dah lama tak pernah buat running event dan dia terus nak buat running event tu besar. Maybe kalau organizer tu dia baru nak buat first running event secara skala kecil, maybe dalam 1,000 atau 2,000 peserta, boleh tahan lagi. Tetapi yang ni dia terus buat, dia target nak buat 10,000 peserta, ada yang target nak buat berbelas-belas ribu peserta, dan terus pergi full range 42 km. Okay? Lepas tu dia gunakan nama-nama yang besar. Biasa dia guna nama-nama tempat, nama-nama brand, nama-nama syarikat untuk mendapatkan perhatian ramai, dan dia gunakan macam acak-acak international. Contoh acak-acak gunakan jenama sukan atau jenama syarikat yang besar sebagai penaung, dan dia gunakan kerajaan negeri contohnya, dan dia buat terlalu besar. Dia melibatkan nama Johor. Johor tu satu nama yang besar. Saya lahir di negeri Johor. Saya orang Johor. Tapi sekarang dah declare Negeri Sembilan lah, dah lama tinggal dan beli rumah kat Negeri Sembilan. Kemudian dia ada nama international. Bila sebut international ni besar. Even KL Marathon pun tak sebut international. International ni saya nak tanya penganjur lah, berapa ramai peserta international yang bukan warga negara Malaysia yang join kali ini. Jadi ada setengah event suka-suka tahu nama international, sama ada dia nak menarik atau memang betul-betul dia ada ramai international marathon atau sekadar gimmick saja. Dan lokasi yang dia nak buat tu pun tiba-tiba rasa macam boleh ke dia buat kat sini kan? Jadi itu tanda-tanda red flag pertama yang anda harus alert dan berjaga-jaga kalau anda benar-benar nak register. Dia akan berkait dengan sebab yang seterusnya, iaitu too good to be true.
bila running event tu nampaknya too good to be true, maksud dia apa? Dia ada dua aspek. Sama ada terlalu murah, dah nak buat acara event tu terlalu murah, atau terlalu nampak baik sangat. Terlalu murah ni kita takut dia contoh dia kutip duit RM40 je untuk berlari event 10 km. Anda boleh kira kos dia macam mana dia nak bayar. Nombor satu fundamental, permit jalan. Permit jalan tu mahal. Dengan jumlah pelari yang kita belum tahu nak masuk berapa ramai, dia berani letak harga murah, itu sangat membahaya. Kecuali organizer-organizer yang memang dah biasa. Saya biasa je masuk event-event yang running yang agak murah dan mampu milik. Tetapi dia punya organizer dah biasa buat dan saya kenal siapa dia punya race director, tak ada masalah. Dia berkait nombor satu, dah lah dia baru buat, tiba-tiba baru buat. Kemudian, too good to be true. Too good to be true ni macam dia kata hadiah, cabutan bertuah. Saya kena yang tahun ni kan, cabutan bertuah bergaya rupanya tak semengah je pun. Okay, dia tak seperti yang diceritakan. Kemudian yang paling bahaya, saya nak gunakan istilah memperguna pun boleh juga. Dia gunakan influencer running ataupun yang tak ada kena mengena dengan running yang popular untuk mempromosikan. Of course, influencer content creator kalau dapat tawaran, especially kalau yang berbayar. Kalau yang tak berbayar tu nasib tak berbaik, dapat slot free dan sebagainya. Untuk mempromot tanpa mengetahui latar belakang ini, red flag. Okay, bukan saja pada peserta, influencer, tolong cek red flag. Saya dah pernah kena, kita tolong promote tanpa kita perasan, walaupun dia guna nama kerajaan negeri, tapi event hauk, malu. Kita promote event yang hauk, malu orang yang marah-marah tu kan. Terkena serpihan sedikit influencer content creator, event-event hauk macam ni yang semakin mekar dekat Malaysia khususnya. Kemudian yang nombor 3, anda tengok benda-benda asas lah. Dia nak umum event, route pun tak umumkan. Okay, contoh macam event-event besar, kita dah tahu route di mana. Tetapi kita boleh yakin lah sebab dia pertama ada AIM contohnya, mengukur jalan, menggunakan kesatuan olahraga dan sebagainya. Tetapi ini route dia tak bagi tahu. Maybe kita boleh bagi tahu lah route at least 3 bulan sebelum event dah tahu. Maknanya dia dah well prepare. Ini lagi 2 hari pun tak tahu route. Confirm red flag. Jalan mana dia nak tutup, dia dah ukur jalan ke, dah survey jalan ke, mana nak letak water station, mana nak letak marshal, mana nak suruh safety, jalan ada lampu ke, tutup jalan betul ke. Kalau tak ada tu, tolonglah. Red flag, confirm red flag. Ini dah terbukti dengan event-event sebenarnya red flag ada tahun ni. Kemudian perkara asas seterusnya, komunikasi. Anda tak tahu kalau ada problem registration, siapa anda nak hubungi? Dia ada bagi nombor kontak tak pernah dapat. Nak WhatsApp ke, nak email ke. Tak ada event organizer atau koordinator yang nak reply kepada anda. Kalau anda ada isu-isu pendaftaran khususnya, dan especially tak ada platform untuk pertukaran bib. Kita memanglah kalau boleh kita tak nak tukar bib, tetapi akan berlaku last minute. Kita tak ada peluang untuk pertukaran bib, tak ada komunikasi. Confirm, event, red flag, hanya nak untung semata-mata. Dan yang ni paling penting, seterusnya, dia banyak tukar. Tukar lokasi, tukar medal, tukar route, banyaklah. Semua asyik tukar. Hati-hatilah. Contohlah anda yang jauh-jauh dah booking hotel, transport, dia tukar. Kalau dekat-dekat tak apa, dia tukar jauh. Biasa berlaku, dia guna alasan kerajaan tak bagi guna tempat ni. Confirm, red flag, jangan masuk terus. Seterusnya macam mana anda nak tahu event tu red flag? Tengoklah review-review dekat grup-grup running, dekat media-media sosial yang banyak runners, akan banyak ada review. In fact, dekat YouTube channel saya ada review beberapa running event yang problem. Anda boleh refer dan anda boleh tengok macam-macam lah. Anda tengok majority. Sebab kadang-kadang ada event tu, dia problem. Tapi ada kata okey. So, dia balance. Anda boleh tengok timbang tara. Tapi kalau majority kata problem, anda kena tengok orang yang datang. Ni orang yang tak datang kata problem, tak betul. Dia tak tahu, dia tak pergi. Tetapi kalau ada bukti gambar, video macam video-video saya, ada feedback direct daripada peserta-peserta dan anda sendiri tanya, clarify benda tu, confirm event itu red flag. Okey, bila kita sebut red flag ni, biasanya saya dah nyatakan tadi, amaran jangan masuk lah. Tetapi still terpulang pada anda. Sebab kita tengok ada juga rarian event yang problem, dia buat lagi tahun depan, orang masuk lagi. Kemudian, bila orang masuk lagi, dia problem lagi. Jadi, siapa yang harus kita persalahkan dalam hal ni? Bukan mereka dan keluarga mereka. Jadi, ini terletak pada kita. Sebagai pengguna, kita ada hak untuk menentukan duit yang kita belanjakan tu setimpal atau tidak. Sebab pada saya running event ni, dulu orang kata running tu murah. Saya dah tak setuju sekarang ni. Saya tak setuju. Anda kira kalau masuk running event paling murah dengan tax sebagainya, RM80 seminggu. Kalau anda masuk tiap-tiap minggu dah berapa? Dengan duit tambang, duit nak beli power gel, duit nak beli macam-macam lah. Dengan dia punya logistik saja dah kos banyak.
Tetapi at the end of the day, apa yang anda belanjakan pada saya is up to you. Anda punya budget, anda punya cita rasa. Kalau anda boleh balance antara minat anda dengan family, dengan keperluan lain, tak ada masalah pun. Sebab at the end of the day, macam saya katakan, tu hak anda. Tak ada orang boleh petikai. Anda nak belanja banyak. Sebab ada orang mengikut bajet masing-masing. Dia boleh belanja running event banyak. Pakai, makan, tempat tinggal biasa-biasa je. It's okay. It's okay. Sebab minat anda kepada dunia running. It's okay. Untuk saya dah very limitkan. Dan just nak bagi tahu sedikit. Saya pun dah plan tahun depan. Maybe belum tahu lagi next marathon bila. Sama ada dah tak masuk lagi. Tapi saya dah register, dapat slot yang sangat susah, iaitu ke Gunung Kinabalu untuk kali kedua. Tetapi yang lebih istimewa kali ini, saya berjaya meracun bini saya yang bukan hiker langsung untuk teman saya sama-sama naik ke Gunung Kinabalu. Mungkin kita boleh buat video khas tentang projek seterusnya, gandingan saya dengan Malaysia. Dan gunung apa yang saya naik lagi, sebab saya dah boring sikit lah masuk running event. Banyak sebab lah, kita boleh cerita lain. Saya nak cek kelainan, nak cari storytelling atau experience yang lebih lain daripada yang lain selain running event. Tetapi saya still galakkan siapa-siapa nak masuk running event. Ada je orang tak masuk running event, still sihat, tak ada masalah. Still boleh buat apa yang mereka rasa bahagia, tak ada masalah. So, berbalik pada tadi, timbal balik, kalau saya dah bagi tahu running event yang red flag, so running yang event yang bagus, sebaliknya lah. Anda tengok well proper punya communication, dia prepare betul-betul, dah tahu route kat mana, ada handbook, dia punya REPC, anda boleh bermula dari REPC, tengok well organized, dia susun parking, timing, volunteer, dia spend lebih dekat technical, dan saya rasa banyak running event yang bagus-bagus kat Malaysia ni. Tapi kita perlu hindari running event red flag. Yes sir. Terima kasih anda sudi tonton sampai habis. Kalau anda suka video ni, tekan butang like, tinggalkan komen apa lagi petanda-petanda akhir running event yang flag. Tinggalkan komen kat sini. Dan mungkin anda boleh list running event red flag. Saya akan try pin komen yang terbaik dan sama-sama kita menjadikan iktibar. Okay? Dan yang paling penting daripada subscribe. Saya bakal kebaikan setia. Keep it and keep running. Assalamualaikum.